Adakah ketua majlis agama Islam setiap wilayah jadi tok qadi? Ya, setakat hari ni ketua agama orang panggil yang dipertua majlis agama Islam dilantik jadi qadi daruri. Dia panggil dilantik oleh ahlul halli wal aqdi. Balik tok nebat, tok kemene, tok imam, tok guru, tok nebat, pakak gi letak ketua majlis untuk jadi tok qadi. Dia panggil tok qadi daruri, tok qadi cukcen untuk nak berjalankan urusan hak agama Islam. Nak cara harta anak yatim, nak cara budak betina hak tak ada wali ke apa, urusan tu kena tok qadi. Bila tak ada tok qadi, kita wajib letak tok qadi sebagai tok qadi daruri nama dia. Pakat letak ya. Kalau orang kafir letak, kalau kerajaan letak, raja kita ke panggil letak, Nayuk Rata Menteri ke mari letak kita, jadi tok qadi, sah, tak ada apa-apa. Boleh jadi tok qadi. Kalau dia tak letak, kita orang hak duk barisan depan dalam kampung, tok nebel, tok meneh, tok imam, tok guru, orang-orang kedebat, mari letak seorang jadi tok qadi. Jadi tok qadi pada syarat. Tok qadi tak cukup syarat, dia panggil tok qadi daruri. Tok qadi yang bahasa cukcen, yang bahasa kecemasan, boleh pakai lah. Boleh pakai kerana kecemasan. Dan bagaimana beza tok qadi majlis dengan tok keadilan Yuktitam? Datuk Yuktitam, dia panggil tok qadi juga. Kerana Datuk Yuktitam sekarang ada orang Islam, dia letak orang Islam. Dan dia duk dakwa kata dia tok qadi. Ni kada amo tahu. Duk tanya-tanya orang pengalaman amo pun tak tahu hakikat hak sebenar. Jadi hari ni Datuk Yuktitam ni dia dakwa kata dia lah tok qadi hak sah pada syarak, hak majlis tu tak sah pada syarak. Dia dakwa lagu tu. Sebab dia dilatih oleh kerajaan. Kerajaan latih, kalau orang kafir latih dia jadi tok qadi, dia sah pada syarak, dia boleh jadi tok qadi. Supaya dengan cula Raja Menteri tu. Raja latih dia. Raja letak dia. Kalau letak dia jadi tok qadi, dia lah jadi tok qadi seluruh negeri Syria. Sah, walau raja kafir pun tak apa. Kita duduk dalam pemerintahan dia, dalam kekuasaan dia, di dalam jajah dia latih kita untuk buat urusan, mung jadi tok qadi, kita jadi tok qadi, sah pada syarak. Tapi hak jadi masalahnya sini. Atau hak pada ambo duk tanya orang hak biasa, hak berpengalaman lama di dalam tajuk ni. Jadi tok qadi Datuk Yuktitam yang diletak oleh kerajaan, cula yang diletak oleh pihak kuasa tertinggi di dalam negara, bukan dia letak jadi tok qadi. Tamneng dia tu, kekuasaan dia bukan pengkat qadi. Situ. Sebab itulah tak yolong dan orang kita hak baru ni pun kata tok qadi tu tak sah pada syarak. Sebab tu kena letak yang dipertua majlis jadi tok qadi semula tu. Sebab kalau nak pergi padan dengan hak tu, takut urusan Islam ni tak sah. Duk menikah orang tak sah. Duk menikah orang betina jantan jadi tak sah nikah. Sebab apa? Tamneng yang dilantik itu, dia nama panggil qadi, hakikat dia di dalam surat undang-undang dia panggil ti periksa ayakam. Dia jadi ti periksa, bukan jadi apa? Tok qadi hak tunggu hak duk kat sintah mahkamah dia panggil apa? Ayakam dak? Dia panggil apa? Ayakam dak? Ayakam. Hak ni tok qadi ni sebagai ti periksa hak tu. Bila hak tu nak tanya ke apa dalam Islam hukum lagu mana hak ni, panggil dia. Tu je. Bukan je letak jadi tok qadi.
Bukan puas letak dia, bukan kerajaan letak dia jadi tok qadi. Tamneng dia ti periksa saja. Maka bukan qadi lah, tapi dipanggil Datuk Yut Hitam. Tapi kuasa dia, tengok dia lerang undang-undang, kuasa dia 1, 2, 3, bukan tamneng dia jadi Datuk Yut Hitam dah. Situ kata tak sah pada syarak tu. Tu ambo tak ada baca sendiri, ambo tak pandai, tak tahu nak baca undang-undang tu, tak ada masa dan tak pandai ratik bahasa sia. Hak koda demo royak lagu tu. Orang hak pengalaman, orang hak tua-tua duk lalu dah, dia royak lagu tu. Begitu kat Cula Raja Menteri. Cula Raja Menteri dilatih oleh pihak kuasa tertinggi sebagai ti periksa dia di dalam agama. Dan dia beri hak kepada Cula untuk nak perakat hari raya anak bulan. Tamneng dia ti periksa bagi raja. Bukan dia tak tamneng jadi tok qadi dah. Ti periksa dan sasana di dalam bab agama. Tu demo royak tu hamba pun tak pandai tu. Kalau salah pun salah lah. Sebab itulah bila Cula hak belakang ni, kita orang pilih Cula ni buat makan majlis agama semua. Bila sudah pilih Cula dah, buat kita latih. Buat sirah latih. Letak Cula buat kita. Bukan ambil orang tak. Buat makan majlis ni. Pakat semua dalam berapa ratus orang. Di dalam seluruh negeri Sia. Pakat berapa? Kami latih engkau jadi tok qadi. Untuk meretah pekerjaan orang Islam seluruh negeri Siam. Latih, buat kita latih. Nak wisah pada syarak. Batu Cula hak belakang ni, dia panggil, kita latih dia jadi tok qadi seluruh negeri Islam semua. Dia pula latih kamakan hak dalam wilayah ni jadi rong dia, jadi pengganti dia, jadi rong dia pula. Tu lagu tu susun ni hak ada pada hari ni. Qada abang tahu, maknanya tiap-tiap majlis ada tok qadi yang sah pada syarak, iaitu yang dipertua dia tu jadi tok qadi. Dia jadi raja lah, taklah kata raja. Dia ada nak mengurus pekerjaan agama Islam, urusan Islam. Ada pun hak Datuk Yut Hitam, waktu hamba tak tahu dengan secara cerak. Hak Qada tahu dengan cara tanya-tanya orang hak biasa, iaitu dia tu pengkat dia, tamneng dia nya bukan jadi Datuk Yut Hitam sebenar dah. Dia ada surat undang-undang, dia jadi ti periksa bagi Datuk Yut Hitam hak tok qadi hak khas. Hak jadi ayakam hak juru khasing di dalam mahkamah. Sebab tu di san dia hari ni dia tak padan dengan tok qadi dia juga, dia panggil majlis juga. Bila naik dia nak khasing, dia panggil Datuk Yut Hitam, dia panggil majlis mari juga. Dia tak sudah dengan tok qadi dia. Majlis tanya, panggil hak majlis, masalah lagu ni, majlis khasing lagu mana, majlis ada pandangan lagu mana di dalam agama Islam. Dia panggil, dia ti periksa dia juga. Majlis pun jadi ti periksa, tok qadi ni pun jadi ti periksa dia. Untuk dia nak buat khasing. Tok qadi tak boleh khasing. Datuk Yut Hitam tak boleh khasing. Tu dalil kata bukan latih dia jadi Datuk Yut Hitam. Kalau dia jadi Datuk Yut Hitam, dia boleh buat khasing. Dia boleh buat khasing. Saka ni boleh kepada orang ni. Ni dak san khasing. Hak ni Datuk Tok Qadi nanti royak kepada tu dia. Dia tanya, lah mana ni? Bila seorang mati ni tinggal bini dua ni nak buat lagu mana dalam Islam. Lepas tu dia khasing dia. Dia tak bagi hak penuh kepada Datuk Yut Hitam di dalam undang-undang. Tu nama dia ke apa? Tu undang-undang orang kafir. Dia tak beri hak pada orang Islam. Dia tak beri. Dia tak beri kita kuasa. Walaupun boleh nak beri, tak boleh. Dengan politik kamu dia tak boleh beri kuasa. Nak tak beri jadi ti periksa Qada tu je. Surat undang-undang tu dia kaji habis cakap nak buat undang-undang, dia buat dia cerdik kan. Dia jaga habis dah. Sebab itulah orang hak cerdik tu yang nampak dah tak boleh, tak sah lagu ni. Itulah letak yang dipertua, letak Cula jadi tok qadi kita. Habis tambah kata saat ni, kita kena wajib
nak buat kerak singka pun, nak bercara ke apa, kena pergi ke majlis, jangan pergi ke badasan haram. Ini takut pak dengan kamerang tu, takut pak dengan kamerang. Lepas tu kata amun nak banjak dinding pula, pula dah. Yang ambil ayat tu kata ni seorang pukakan rai untuk nak banjak dinding dah lagu tu. Tak ada banjak dinding, dah ayat nak wisah agama, hukum agama. Dinding ni nak banjak tak boleh mata dah. Tak ada orang duk banjak dinding, nak banjak tak boleh. Nak ambil alat mana, nak kerak bombing ni. Bagi kat orang ni kalau boleh timba boleh. Gitu ya. Nak boleh timba ambil lah tanah ni wagi, tak apa. Nak kerak tak boleh, tak ada orang. Tak kuasa kita nak kerak banjak dinding tak boleh. Wallahu alam.